Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam podcast Bicara Sastra Nusantara siri yang ketiga. Saya Nurul Syahirah binti Muhammad Nazari selaku moderator anda pada hari ini. Bersama saya pada hari ini iaitu Siti Hawa dan Syamsinar selaku tetamu kita bagi podcast Bicara Sastra Nusantara siri yang ketiga. Pada podcast kali ini, kita akan membincangkan karya terpilih dari tokoh sastrawan negara iaitu Bahar Zain. Terima kasih sebab sudi menjemput kami pada podcast kali ini. Sejujurnya saya sangat teruja untuk membincangkan podcast yang penuh makna tersirat ini. Baiklah, seperti yang kita tahu, Bahar Zain sememangnya terkenal dengan karya puisi dan cerpen yang syarat dengan pemikiran intelektual serta kritikan sosial. Dalam banyak-banyak karya beliau, apakah karya yang Siti Hawa minati dan boleh kongsikan? Untuk karya yang saya minati, daripada banyak-banyak karya yang saya sudah baca, karya puisi topeng-topeng yang paling saya minat. Puisi ini sangat kuat dari segi pemikiran sebab puisi ini mengkritik kehidupan manusia moden yang penuh kepura-puraan. Simbol topeng yang digunakan dalam puisi itu menggambarkan manusia ni memakai pelbagai wajah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, politik dan moral. Dunia ni pula puisi ni gambarkan sebagai pentasan diwara di mana manusia hanya berlakon dan menyembunyikan identiti sebenar. Ini menunjukkan krisis keaslian diri dan dalam masyarakat moden yang semakin hilang nilai kebenaran. Baiklah, saya sangat teruja mendengar jawapan daripada tetamu pertama kita. Bagaimana pula dengan Syamsinar? Adakah juga mempunyai karya kegemaran daripada karya Bahar Zain ini? Ya, saya pula lebih berminat dengan cerpen-cerpen dalam himpunan berguru pada binatang seperti Dunia Baharu Seekor Katak, Dari Tempurung ke Tong Sampah dan Kancil Hendak Menjadi Gajah. Karya-karya ini menggunakan watak haiwan untuk menyampaikan sindiran sosial. Dalam Dunia Baharu Seekor Katak, watak katak melambangkan manusia yang ingin berubah dan keluar daripada zon selesa. Pada awalnya, keinginan katak untuk keluar daripada tempurung menunjukkan semangat perubahan. Namun, perubahan itu menjadi tragedi apabila ia dilakukan tanpa ilmu dan pertimbangan. Dalam Kancil Hendak Menjadi Gajah pula, Bahar Zain menyindir sifat iri hati dan ketidakpuasan manusia terhadap diri. Kancil yang bijak mula merasa tidak cukup dengan dirinya, lalu ingin menjadi seperti gajah yang lebih besar dan kuat. Namun, usaha meniru kekuatan orang lain akhirnya membawa kemudaratan kepada dirinya sendiri. Menarik. Jadi, apakah tema utama yang boleh kita kaitkan daripada karya-karya ini? Untuk puisi topeng-topeng ni, tema yang difokuskan adalah kepuraan manusia dan krisis identiti. Puisi ini juga mengandungi sindiran sosiopolitik yang tajam terhadap budaya politik dan media yang gemar mencipta naratif palsu macam ucapan palsu lah. Kata-kata manis demi mengekalkan kuasa. Janji tentang subuh, cahaya, penyelesaian dan kemenangan dapat ditafsirkan sebagai lambang harapan atau reformasi, iaitu perubahan yang sering dijanjikan kepada masyarakat. Namun harapan tersebut akhirnya menjadi ironi sebaliknya kerana dunia ni tetap dikuasai oleh topeng-topeng. Dalam konteks ni penyair memperlihatkan bahawa masyarakat ni sering dipujuk dengan kata-kata yang indah sedangkan hakikat sebenar masih dipenuhi dengan kepalsuan dan penindasan. Untuk seruan berbicaralah kau kebenaran di muka penonton sekian lama dibodohkan menunjukkan keberanian penyair menuntut agar kebenaran didedahkan kepada masyarakat yang sudah terlalu lama
dimanipulasikan oleh sandiwara kuasa. Penggunaan watak-watak daripada epik Ramanaya seperti Rawana, Hanuman, Rama dan Sita pula memperlihatkan kebijaksanaan penyair menggunakan mitologi sebagai alat kritik moral. Pengakuan akulah Rawana dengan topeng Hanuman ni baris pada rangkap ni menunjukkan identiti manusia yang bersifat ambivalen, iaitu percampuran antara kebaikan dan kejahatan dalam diri seseorang. Untuk watak antagonis boleh memakai imej wira, manakala kebaikan pula boleh tumbang sebelum sempat mencapai kemenangan. Situasi Rama roboh dengan satu panggilan dan demi Sita lambang segala kejujuran memperlihatkan bahawa idealisme dan kejujuran tidak semestinya mampu menewaskan tipu daya dalam dunia moden ni yang syarat dengan kepentingan dan kepalsuan. Saya pula melihat tema utama dalam cerpen haiwan ialah kelemahan manusia dalam membuat keputusan serta sikap tamak dan iri hati. Dalam dunia baharu seekor katak, perubahan tanpa ilmu membawa kehancuran. Watak katak ingin keluar daripada tempurung untuk mencari kehidupan baharu, namun akhirnya tersilap langkah kerana si katak terburu-buru tanpa memahami realiti sebenar. Tong besar yang disangka harapan baharu sebenarnya ialah tong sampah yang melambangkan bahawa tidak semua yang kelihatan baik di luar itu benar-benar baik. Cerita ini turut menyindir manusia yang mudah berubah demi kepentingan diri tanpa berpegang pada prinsip hingga akhirnya membawa kepada kehancuran. Dalam Kancil Hendak Menjadi Gajah, cerita ini menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan tidak iri hati terhadap orang lain. Kancil yang bijak menjadi tidak puas hati dengan dirinya sendiri lalu cuba meniru cara gajah sehingga akhirnya memudaratkan dirinya. Hal ini menunjukkan bahawa tidak semua kelebihan orang lain sesuai untuk ditiru dan sikap iri hati ini boleh membawa kesan buruk kepada diri kita. Gajah pula tidak bersalah, sebaliknya masalahnya adalah berpunca daripada kancil itu sendiri yang tidak bersyukur dan hilang pertimbangan. Baiklah, terima kasih. Daripada karya-karya yang telah pun diceritakan oleh kedua para tetamu kita ini, saya dapati bahawa kedua karya ini syarat dengan pemikiran. Namun, apakah aspek estetika yang menjadikan karya Bahazian ini nampak menarik? Untuk puisi topeng-topeng, dari sudut estetikanya, puisi ini menggunakan simbolisme yang sangat kuat seperti topeng-topeng menari dari bayang ke bayang yang mencipta suasana misteri dan penuh makna tersirat. Bahasa puitis beliau juga membuatkan pembaca perlu mentafsir secara mendalam. Dalam cerpen pula, estetika terletak pada penggunaan watak haiwan. Walaupun cerita nampak mudah dan seperti cerita kanak-kanak, sebenarnya ia membawa kritikan sosial yang tajam. Pendekatan ini menjadikan karya beliau mudah difahami tetapi syarat dengan makna. Baik, terima kasih Syamsinar. Kepada Hawa, bagaimana pula karya ini dapat disebarkan kepada masyarakat? Untuk karya Bahazian ni, karya beliau banyak diterbitkan oleh sudah pasti DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, puisi beliau juga diterjemah ke pelbagai bahasa seperti Inggeris, Mandarin dan Sepanyol. Ini menunjukkan karya beliau ni bersifat universal dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Pada pandangan saya pula, selain daripada penerbitan rasmi, karya beliau juga boleh disebarkan melalui media digital seperti video pendidikan, podcast dan juga bahan pembelajaran. Ini membantu generasi muda pada hari ini untuk memahami sastra dengan cara yang lebih moden dan mudah diakses. Baiklah, terima kasih. Apa yang saya dapati bahawa karya Bahazian ini bukanlah sekadar satu hiburan, tetapi syarat dengan pemikiran intelektual, kritikan sosial, nilai budaya dan estetika yang tinggi.
Okey, baiklah pendengar setia sekalian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dahulu kepada kedua-dua tetamu istimewa kita pada hari ini atas perbincangan yang penuh makna. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi di siri podcast yang terakhir. Assalamualaikum dan jumpa lagi.